turut serta menjadi model, kenapa kali ini tidak? Sebab untuk kali ni, we all hanya fokus pada pakaian wanita sahaja. Takkanlah husband I nak pakai blouse pula. Kelakarlah you ni. Tapi kalau dia tak jadi model untuk Rasa, dia dah tak berlakon drama, 2 tahun dah. Dia buat apa je sekarang? I rasa soalan tu tak patut kot. You nak tanya macam tak ada kena-mengena pun dengan produk lunch Rasa. Tulis pasal company kau je, sendu. Siapa je nak baca aku punya artikel? Apa kau? Apa doh? Apa? Lapar ke doh? Ya doh. Ya betul doh. Betul doh. Sumpah ke doh? Sumpah doh. Kenapa kau selebek doh? Kenapa busuk doh? Bodoh. Kau ni tak boleh lah berdodo. Makin selebet. Ini kau bersama? Hai. Mana ada. Sorry lah. Tak payah, sorry. Ya, Lali, sorry. Tak payah. Apa ni? Ada say sorry kan? Dalam kepala otak you, tak habis kerja. Habis I ni, suami you letak mana? Dekat lutut you. Dekat dalam store. Syam. Lagi satu, you tahu tak berapa lama dah kita tak tidur sekali? You tahu tak berapa lama? Berapa bulan kita tak tidur sekali? Mesti you tak tahu kan? Berapa lama? Every night I tidur sebelah you. Bukan tidur. Bukan tidur. Maksud I tidur. Ali, I sibuk, you nampak kan? You kena faham I. Nah, itulah. I je kena faham you. You tak faham I pun. Mana effort you nak faham I? Tak pernah. Kan?